Kalau dalam mesyuarat anda cuma diam dan ikut orang, itu boleh jadi masalah dalam penilaian psikologi PTD. Contoh soalan. Dalam menyelesaikan masalah, saya memberi banyak idea berbandingkan orang lain. Pilihan jawapan: A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak pasti. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat setuju. Kenapa? Sebab jawatan PTD memerlukan calon yang proaktif, kreatif, berani memberi pandangan, mampu membantu menyelesaikan masalah. Dalam kerja sebenar PTD, pegawai sering terlibat dalam mesyuarat, perbincangan dasar, penyelesaian isu organisasi, cadangan penambahbaikan. Jadi panel mahu lihat sama ada calon hanya ikut arahan atau mampu menyumbang idea kepada organisasi. Jawapan sangat setuju menunjukkan calon yakin dengan kebolehan diri, aktif berfikir, mempunyai inisiatif, tidak pasif dalam kumpulan. Kalau pilih tidak setuju atau sangat tidak setuju, panel boleh nampak calon kurang keyakinan, kurang menyumbang dalam pasukan pasif ketika perbincangan. Soalan ni sebenarnya menguji kreativiti, keyakinan diri, komunikasi penyelesaian masalah, kemampuan bekerja dalam pasukan. Ramai calon tak sedar, penilaian psikologi bukan sekadar tengok baik atau tidak seseorang calon, tetapi melihat sama ada calon mampu menjadi pegawai yang efektif dalam organisasi. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.